A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kesehatan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, bunda seluruhnya yang hadir, alhamdulillah lebih kurang 3 kali ya, sebulanan lah hitungan. Kita enggak pernah jumpa karena masih sakit. Ini masih kondisi sakit. Mohon doanya semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi sifat-sifat. Jadi hari ini awak membahas 3 wasiat Nabi untuk awak. Tak ya. 3 nasihat Nabi buat kita menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Jawahirul Kalim. Jawahirul Kalim itu artinya ucapan beliau yang singkat namun penuh dengan makna dan faedah. Jawahirul Kalim itu artinya ketik Rasulullah SAW menyampaikannya, tetapi langsung akan naik kawak. Makna penyampaian beliau itu berkah sampai sehingga ketika beliau berbicara bilisan langsung sampai. Kalau awak mengecek jo nak awak kan tentu sampai. Mengecek jo suami orang sampai. Tapi Rasulullah berbicara bilafzi dengan lafaz langsung nyampe ke hati awak. Itu Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW dikatakan kalimat dia beliau mengatakan azni wa aujri. Berilah aku nasihat. Datanglah seseorang pemuda ke Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Azni wa aujiz. Berilah aku nasihat namun ringkas saja. Jadi awak boleh memberikan nasihat ke orang tapi ringkas. Nak panjang mana tu. Ringkas tapi padat, sasarannya jaleh. Itu. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis, ya Rasulullah a'inni wa anzi. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku ilmu yang singkat yang padat. Maka kata Rasulullah, ilmu yang pengen ajarkan aku nasihat. Itu baragannya. Berilah aku nasihat ya Rasulullah agar aku ini nyaman dalam menjalankan kehidupan. Kata Rasulullah, idza kumta fi salatika wa salli salati ma'adih wa la takallam bi kalamin ta'ziru minhu wa azmi al-ya'sa amma fi aidi nas. Pertama, idza kumta fi salatika, apabila kamu hendak mendirikan solat, fasalla salatan mu'adda'in. Salam. Maka solatlah seperti solatnya orang yang berpisah. Solatlah seperti orang yang berpisah. Wala takallam bi kalamin. Jangan kamu mengatakan sesuatu perkataan yang akan kamu sesali kemudian hari. Wa ajmi ayya'sa amma fi yahadin nas. Dan kumpulkan rasa putus asa dari apa yang dimiliki orang. Jadi ada 3. Pertama, iza kunta fi salat, fi salatika fasalli salatan. Wasiat untuk menjaga salat. Jadi wasiat pertama, Rasulullah mewasiatkan untuk menjaga salat dan mendirikan salat dalam kondisi yang paling sempurna. Jadi pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa siapa saja yang hendak mendirikan solat, hendaklah dia solat sebagaimana solatnya orang-orang yang hendak berpisah. Awak tahu tak? Bahasa awak kalau awak kapal pergi jauh dengan ni awak pasti kembali. Contoh, awak kapal ke Padang, balik balik. Tapi kau balik Balanjo pak. Balik dia. Pasti balik dia. Niat awak pasti balik dah. Dia dah balik dah. Niat pertama pergi Balanjo, niat kedua pulang. Jadi intinya Rasulullah menyampaikan hadis tadi, iza kumta fi salatika fasalli salatan. Solatlah engkau seakan engkau akan berpulang. Jadi awak solat awak itu seakan-akan awak mendirikan ibadah. Tapi wak ibadah wak dirikan kau memang benar-benar kau pulang pai ke Allah. Namanya maut. Berarti orang yang melanakkan solat adalah orang yang mengingat kematian.
Karena apa? Ketika kita mau solat, berarti kita memahami makna satu. Orang solat berdiri dengan alif. Kalau alif ko tegak lurus. Kalau orang tegak lurus ko yo bana-bana mereka itu menjalankan aktivitas karena Allah. Menjalankan aktivitas karena Allah. Mencari kebenaran batiniah dengan solat. Mencari kenyamanan hati dengan solat. Gelisah inyo, gundah inyo, merana inyo, ada sakit inyo nyobau dengan ambil wuduk dan dia melaksanakan solat, maka keberkahan didapatkan ini. Jadi kalau awak memang mendirikan solat tadi, idza kumta fi salatika isolli salatin. Kalau lai sembahyang awak tu solat awak tadi memang benar-benar karena Allah dan pengen berpulang karena Allah, maka solat awak tak pernah tinggal. Gini kan solat kau nak sembarang biasa saja ni nak. Maka dengan kondisi asal awak gini kok, mau kondisi sedang sakit awak, baca cara buyar, tak bisa ambil uduk lemah. Tak bisa awak ambil uduk tayamum. Satu buyar tak bisa duduk dah buyar, berbaring. Kalau tak bisa duduk sembahyang berbaring. Indak yo bisa berbaring. Badan awak tadi tu awak kirangan ke kanan. Indak ke kanan dah. Tak bisa mangga-mangga ke depan saya Allahu Akbar mengecek indak. Tutik mata rasakan awak seperti solat membaca dalam hati. Indak juga lai amati saja lai. Itu dah. Ndak yo lai dan namu suara nak keluar ndak bisa dah ya mati saja lai. Dipek tangan lelok ucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Itulah kondisi asal awak ndak bisa dah. Jadi intinya awak dalam kondisi apapun pasti kabar pulang. Mau sedang tak ciri mati yo. Sedang mengunjang orang, sedang mengoreng lauk, sedang membilang laki, mati yo mati dia mati mati akta. Ini mati yo. Jadi orang yang sedang mendirikan solat tu sama menghadirkan hatinya seolah-olah solatnya tu terakhir lah. Jadi awak kalau solat tu upayakan solat tu seperti solat terakhir bagi awak. Seperti awak solat awak tu terakhir lah. Tak buat semarah-marah Allah Akbar 5 minit selesai. Tak awak rasuan. Awak sebelum mangkit takbir awak berdoa ya Allah jadikan solatku ini solat terakhir bagiku ya Allah. Kalau awak nyampang mati. Oh mati awak buya. Cameh je mati. Kalau cameh je mati jangan duit. Kaji. Kalau pernah Ustaz sakit Ustaz semayang tak? Bila pun bayaran tu dah awak tak ada mana jadi boleh. Kalau awak sembahyang awak sedang sakit karis, lah sembahyang awak buya. Lah sembahyang buya. Satu lagi hidang sepenganak ulang balik. Jadi awak ndak berarti kan awak ndak dalam mengulang. Ulang malih lo. Lah jale salah mau ulang lama malih. Apa acar wet. Awak lah jale salah wah. Lalu pun ndak mau ulang. Jadi solatlah engkau seperti seakan-akan engkau akan ulang. Solat awak tu awak rancaan semayang awak gini. Sabalun awak disolati orang, awak solat lebih dahulu. Ikut indah. Solat tu lah sembarang biasa orang. Orang hari sekarang ko nang kini ko orang ko kan tak tahu jor semalu dah. Tak semayang dia biasa dia kan. Padahal tak ada solat itu rasa malu awak ke Allah tu tak ada lah. Awak tinggalkan solat sama dengan diri kita ketika kita itu mau solat tapi rasa malu kita tak ada lah. Berarti orang tu tak bertarati tu. Sopan kepada manusia tapi tidak sopan kepada Allah. Ya kan? Sungkem kepada manusia tapi enggak sungkem kepada Allah. Awak cium-cium tangan orang tapi tangan awak tak pernah awak ciumkan kan yang awak hidung awak dan tuju aku ke Allah. Aku di sini awak kaji diri awak. Tanya tu solat kau adalah nikmat mana. Kalau orang tahu maka nyo tak akan meninggalkan solatnya. Tapi karena nyo tak tahu maka solatnya tu nyo tinggal dia orang.
Itulah salah satu yang pertama. Merasakan terakhir. Takui awak, mana takui awak kehilangan amih ketimbang kehilangan solat. Jujur. Ada orang mengajar ambo takui kehilangan solat. Tu lebih rancak. Ambo paling takui kehilangan amih buya. Amih bisa dicari na solat, tak bisa dicari. Baca roman japi wa solat wa patang. Bagaimana cara solat awak kemarin kita enggak solat terus kita jemput, tak bisa. Hah? Tidak bisa. Sembahyang subuh tidak bisa diqada noh. Sembahyang subuh baca roman japi Yang bisa diqada tu adalah solat zuhur ke asar ke zuhur. Maghrib isya ke maghrib. Itu bisa tu. Kalau dijapuk itu sembahyang 1 tahun petang baca roh. Berarti bisa awak menjapuk umuak tu. Bisa solat zuhur ni enggak 2 kali sebelum kalau dah ketinggalan ngomong. Kalau ambo menilai barang mu awak gini. Ambo umur 37 le bisa ambo balik ketek le. Dah bisa dah. Itu sekali mak jawab Nanti intinya perbaikan aja solat sunat awak dari kini. Kalau solat awak dulu banyak tinggal, bertambah dengan solat sunat. Solat dulu, sunat duha, tasbih. Tasbih lah pernah? Dah ada yang penting kau dapat di rutinitasan solat tasbih. Solat awak tu, awak sembayang kau, awak solat kau menghadirkan batiniah awak ke Allah. Jangan ditinggal-tinggal. Ini nak takana, nak takana dah. Umuak terkena dia awak. Di mana tak piti awak terkena dia awak. Di mana tak letak amih awak terkena, masa solat tak kena dia awak. Itulah biayang saya. Nak mungkin tak terkena solat dia awak. Maka lebih banyak orang mengecen dia mu lupa je semayang mu. Berarti ada hati awak tu. Ada batin awak ketika awak mengecen lupa semayang dan. Sedangkan pitih tak suruh di masa tahu dia awak dah lupa dia awak dah. Masa solat bisa lupa dia awak. Itu kaji awak kalau jambu kaji ketek-ketek tapi tak. Dapat semua pulang ah. Tak perlu kaji hukum awak gini dong. Kalau awak kajian hukum beko, anak awak ko bisa lalai sedone. Makanya awak solat itu sama dengan awak memacik batang badan awak. Semua awak memacik batang badan awak dan awak bawa batang badan awak ko batangmu kepada pemiliknya, iaitu Allah. Awak angkat takbir, yo bana-bana awak angkat takbir karena Allah. Solat tu. Jadi jangan pernah lupa solat, jangan pernah ada pengana awak. Bahaya kecuali ibu-ibu tu wajar ngah. Ada depensa namanya halangan, tapi kalau lagai tak ada dispensasi dia tu. Kalau awak kini kola tu, apa banyak sezikir tak bisa solat pernimal ji. Kalau awak padusi halangan datang, ambil tasbih, ucapkan dalam hati awak. Istighfar awak. Lep fokus awak. Baca dia, baca dia, baca dia. Baca dia. Dia aja lah yang tiba-tiba ke masuk no. Oh masalah sembahyang ini Jadi ada lagu syair. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya walaupun hidup. Mana dapat kaji siap tu? Tu sebenarnya tak lagu tu dok. Tidak sekedar lagu dok. Kalau awak pahami sekedar lagu, yo lagu dapat dewa. Sebenarnya bukan sekedar lagu. Tak sekedar lagu tu doh, mak. Tapi itu adalah apa? Sepohon kayu daunnya lembat. Buahnya banyak loh. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang tak pagu. Diudang. Itulah konsep yang perlu awak pahami secara bersama. Kalau awak laisa bana-bana pengarajun solat iko dengan khusyuk, dalam posisi solat mana awak dalam khusyuk. Nang khusyuk ko artinya nyaman awak semuanya. Lah balik piti lah ni kaji. Nak dapat ilmu.
Anak-anak saya masukan. Balikan seorang. Jadi semayang kau tadi, kalau awak sedang lalok, sedang sakit, babari yang tak bisa duduk, lalok, tak bisa lalok, meriang, tak bisa meriang, mana lungkuit, tak bisa mana lungkuit, macam-macam, tak bisa lah mati je lah. So kubur lah. Kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So solat. Yang kedua wasiat Rasulullah yang kedua, wasiat yang kedua tu kata Rasulullah, jagalah li wala takallam bi kalamin ta'dilu minhu. Jagalah kalammu, jagalah perkataanmu. Kalau oranglah solat, Allahnya dirikannya solat tadi tak. Mereka mungkin lisannya buruk. Ada yang buruk berarti bahas sembahyang ni. Kalau ada yo sifat orang dalam selesai solat dia buruk yo lain, antanyo hati ye lain. Nyo rajin pakai kopi haji lo tekan bawa, pakai sorban balilik lo imamah. Tapi muncul yang jaga perbuatannya sesuai dah berarti tanyo hati ye. Maka lisan itu pakaru bagi manusia gua, pakaru yang paling bayu lisan muncung yang paling bayu, paling kare. Kalau lah keluar tu kadang tak namu yo bertanggung jawab pak dia tu. Namu bertanggung jawab pak kalau lah keluar muncung gua tadi tu. Tak terkontrol dia wak bahasa gua lain. Ini kebajalan. Jangan jadi buaya. Jadi kalau awak pengen tahu kata Nabi, janganlah kamu mengatakan suatu perkara yang kamu sesali di kemudian hari. Maka siapa awak sesuatu sibuk sebelum mati minta maaf saya ke orang. Jangan awak menyesali perkataan awak di suatu hari, karena nanti awak akan sibuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Baik tak Tak biasalah. Cuk sebentar kau salam kurang mah. So, dia je. Tandanya awak bersalam batuk ketika bertemunya seorang muslim sama muslim ada 7 perkara pertemuan. Pertama dia bersalaman, yang kedua dia mengucapkan Nang ucap salam ko itu kalau orang tahu ucapan salam ko rahmat bana. Pertama pembukaan. Assalamualaikum alif lam salam hamzah mim. Artinya selamat. Saling doa mendoakan. Allah berikan keselamatan kawak dari umur yang tidak bermanfaat. Maka sering-sering awak bertamu kau indah. Banyak. Langsung itu semua tamu kamu. Assalamualaikum deh. Salam deh. Sana nanti mencari kau anak baru. Kau indah. Langsung bertamu banyak. Jadi itu nak sesuai kalimat yang lain. Maka jago muncuang. Awak pandai mengecen karena jago muncuang, jago mu. Sadang muncung awak nak jaga dah. Muncung anak disuruh jaga. Tutup muncung kau dengan kecil ni. Tak. Muncung awak tak. Awak tutup dah. Maka Luqman Hakim itu lebih banyak menasihati dirinya dulu. Ketimbang anaknya. Awak lebih banyak menasihati orang tapi jarang menasihati diri awak sibuk. Jadi perkataan awak tu jangan sampai awak sibuk. Kata Rasulullah, maukah engkau ku kabarkan sesuatu yang menguatkan kamu? Ya wahai Nabi, apakah itu? Tahan lidahnya. Bila tu ketika berang, sadang emosi kadang awak tahan muncul awak untuk mengatakan keluar kata awak tu kan dia nendak tu. Ada kata sumpah ni nendak keluar sudah tu mah. Nakak. Hati-hati. Awak cakap kena telefon dia tanya. Kadang cakap orang tua ni pun tak mamak ni pun kadang bingung. Nombor awal lah dulu grup edinya awak ni. Dia pakai grup lo seorang. Jadi tahan lidah awak ketika awak berang. Ketika awak berang tu tak terkontrol, apalagi kanak, apalagi ke laki mau pek awak dah. Kanak lebih bayu. Anak anjing, anak baru kau. Kau kasar mencong keluar ni ha. Boleh capek dengan kau tak? Nak baru kau, nak anjing lah kau, jadi rimau lah kau. Anaknya surang, berarti nama ngecek emak siapa?
Kalau anaknya di kecil anak anjing kau, berarti amak amak anjing. Kalau anak baru kau, berarti amak amak baru. Hati-hati awak je kata. Kadang kata awak aku sedang emosi mabuya biasanya. Tak biasa doa al-kalam, doa kata-katamu adalah doa. Maka kata Nabi ketika engkau marah, tahan lidah awak. Kadang di saat awak nak tahan lidah aku, takut tak terkontrol doa macam-macam keluar. Awak sama awak cakap aku macam-macam ah. Ini aku sama janji ah. Ini sama. Ini aku sama ah, adabnya ah. Siti awak yo ana ya. Tak kau tukar ini nak. Inyo lebih tahu padahal nak pernah bertamu je inyo awak. Inyo awak ko banyak kata awak inyo dan mah 1 2 3 4 5 sampai 1,000 inyo dan mah je jalan lah. Kadang awak kan tak tahu dah gitu. Makanya sahabat mengecian, wahai Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diazab disebabkan oleh perkataan kita yang diucapkan? Kata Nabi, celaka kalian. Celaka kalian. Jadi kalau awak tidak pandai elok-elok dah menjaga lisan, jangan mengharap lo lah awak ku mendapatkan berkah dari Allah, malah laknat. Bila manusia berada di waktu pagi, seluruh anggota badannya menutupi kesalahan lisannya. Sambilnya berdoa ke Allah. Akhirnya doa ke Allah. Fataqulu ittaqullah finna fa inna ma nahnu bika fa inna ma yastamaqtu astamaqta. Wa inna awaja'tu awaja'bna. Takutlah pada Allah tentang kami. Kami bergantung padamu ya Allah. Apabila engkau lurus, kami pun lurus. Apabila engkau bengkok, kami pun baik. Ananto lisan. Aku banyak orang ngecek padang bengkok kerja. Mau je lisan kau bengkok depan. Lah. Janganlah kita itu mengatakan sesuatu pada sesuatu itu menyakitkan orang lain. Patanya bocik. Orang nan awak kata-katain tadi itu punya hati tak? Awak nak mengatain punya hati lo tak? Kalau awak sedang bercakap je orang sama ajinya tu tak? Sabalai dua alih awak tak? Api sama api lah. Seharusnya kata Nabi harus ada air. Bercakap laki bini di rumah harus ada api kedua ni atau apa? Dia dah. Atu baru dah kau. Amak dia di sawah mangga kau. Abak dia mah di ladang mangga kau. Kata dah. Mengecek macam dah lah nak lagi dah makan dah. Nanti dia bisa bagi mamak dia. Hanya balik dia pay ke awak. Awak cari nama baru. Ngengek nama baru belum tentu selamat dan partam. Nah tu kecek ambo je. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau di. Kalau ndak taluk mengecek upan ke orang. Pasal rumah panen, awak kan menasihati anak. Anakku you tanggung madai. Ndak bisa awak adalah sakit kepada menasihatinya. Upan ke orang, datangan ustaz. Suruh ustaz bayar pergi ke rumah awak. Suruh ustaz menasihati anak awak. Cara ustaz kau macam cara menasihati anak orang. Hanya bawa pergi jalan dulu. Dia kali-liang dulu, kuta-kutanya dulu. Tapi jurusnya kau menasihati dia calik dan cak baju kau mapiak. Iyo cak ni ada di ustaz mah. Iyo mah. Di kami apa kau kepiak. Betul kau. Iyo dah ustaz dulu. Gagah ustaz. Di sini masuk, tapi kalau kami kopiah kalau nak sembahyang macam masih dia kau. Dia cie-cie, dia awak nak, dia tak ada kau. Nak sembahyang kau, matilah kau dia orang. Nak akan kubur kau. Awak sumpah saya kalau nak mana kan. Sama dulu kena sumpah dia mak awak kena balen kan nak awak. Balik dendam. Cuba nasihat dengan bahasa yang bagus. Bahasa Minang kau kan karih ke orang kau. Cuba senisan. Cekik kau mau ngecek. Tolonglah kalian tu solat. Kalau nak solat kalian terserah kalian, tapi ingat kalau nak doa mah besok kalian baru tahu, baru sadar. Jadi yang pertama solat jadikan terakhir bagi awak, yang kedua jaga lisan. Lisan kau nak batulang. Kau batulang lisan kau mesti no remek. Jangan orang kecil. Lisan dah batulang dah nak.
Kain di start. Dia buyar. Dia nak buat tulang, maka celoteh saya awak tak boleh. Tak tahu orang tasing. Mana banyak awak menyinggung orang di sekolah. Dia awak menyinggung orang sekolah tak mencong awak. Yakin. Yakin baru nak ada di sekolah. Ada dia buyar, baru buyar. Anda yakin? Dia tanya-tanya dulu. Lai sama awak sadone tu. Tak tambah saya seorang ah. Lai sama awak pernah menyinggung orang je mencong awak. Yo kata tadi you mencong awak nak mulutmu harimaumu. Mulutmu yang akan menerkam. Hati-hati awak je tu. Jangan awak sembarang kata. Kalau nak pandai awak berkata cak di. Sebaik-baik orang beriman itu ketikanya berkata nak taluknya mengecek lalu diam. Bukan berarti awak kalah. Sama etek awak, ibu awak, tiba di rumah tangga awak. Sadam panih-panih mana awak. Yo kemuncung kau menjawab kau dia jawab kau lain tu kecil laki dia tangan ni bem. Lebih baik tak? Tenang. Yo berang yo jawab memuransang yo jawab insyaallah. Dan tadi mau kau lai. Dan sebanai kau mah. Yo ba ada dak. Amak kau menjawab amak kau menjawab ya kau je kan. Jawab elok. Amak tadi ke pasar dah. Alun pulang dari Jumaat tadi. Alun pulang sampai gini dah. Persabaran. Ha? Kalau mati amak kejian. Amak kau dia dah siang malam dan menangis pada dia amak dah pai pada. Ikhlas saya lah amak pai dah. Beritu. Dia abak kau dia kau dia dah itu pada. Pi abak awak lah yatim piatu dah abak lah di tanah dah. Ikhlasi dah jadi ditanya juga lah dah pada itu awak. Kau indak abak kau amak ang sama. Jadi nanti abak kau nanti amak ang. Abang caranya di rumah tangga nak mengajian. Ada rumah tangga masa kita mau ada doa saja. Tapi awak nak pandai banyak gumun. Ada pandai awak. Tak lama sambar kau tu. Dia itu ada nak lama pada garam ni kurang kali nak dah. Kau indak. Dah lama sambar kau tu. Lain bulan dah mah. Ang mengangkang di rumah ya. Kan ada yang mencang awak dekat padusi dekat itu ah. Tapi kalau mencari mau piti gak-gak mau yuta. Udah sayang lah. Jadi mulutmu harimau yang akan menerkam kamu satu saat. Awak menyasar di garamun. Bila menyasarnya awak ketika balik ketika mati. Kalau ayat mengatakan, ya Allah balik nambah ke bumi kerja Allah. Mana bisa buang lagi di dalam. Kau balik yang katanya kecil orang kau pocong ang je. Hantu ang je orang kau jadi balik. Tahu? Nan ketiga lah terakhir. Pak yo jangan capek STA. Yang ketiga harus memiliki sifat qanaah. Solat jadikan terakhir. Lisan dijaga. Dan ketiga sifat qanaah. Sifat qanaah ko. Asin nama do wak taging ka Allah. Asin ada. Mempelajaran sifat kana aku menggantung kepada hati awak kalau Allah. Apa nan diagi dari Allah itu nan awak tari. Arti inti sifat kana aku tak boleh berputih Allah kata Allah alaysa Allahu bikafi abadahu. Bukankah Allah cukup melindungi hamba-hambanya. Jadi awak cukup minta perlindungan kepada Allah. Kata Allah, jangan mencari perlindungan selain daripada Allah. Jangan mencari perlindungan selain daripada Allah. Kalau awak cari juga perlindungan selain daripada Allah, itu yang paling sulit dia awak. Yang paling sulitnya dia awak bersama kaya. Salah satunya, awak abi panjang pangan awak deh. Dia tidak ada jalan ketentuan dan jalih awak jalani hidup awak lain. Dapat masalah lari ke dukun. Kecik dukun bertanya mereka kawan sakit di bagian kau ambil lah tahu mati. Tadinya tanya sakit bagian kau ambil lah tahu dah itu saya sakit dah tahu rambut tarawang. Kadangnya kecik uni kau ni uni kau di pakarun ke rumah ni. Rumah ni banyak jin. Ada nama ngiriman santet. Awak lah percaya lo. Asia tu anda orang nakit ni malah tertuduh lo dia awak adik pa awak. Lah tertuduh mando.
Dah tuduh mintu. Padahal rumah awak dek kalam tu dek ndak baca, cuba cat jancak rahsia dah. Lagi lampu kat tarang seketik kat 100 watt lampu itu. Tarang rumah. Awak berprasangka buruk ke orang. Tapi ndak pernah berprasangka buruk ke diri awak seorang. Cuba awak berprasangka baik ke diri awak. Manga muncung barasia hati barasia mah kau indah awak memanfaatkan orang untuk kepentingan pribadi awak. Itu yang nak boleh. Selagi lai kuih badan usaha. Usaha awak cukup awak mencari kalau ada masalah baru usaha awak nyelesai masalah, jangan lari dari masalah. Kau indah awak baik kasih ko, awak baik niat apa manfaatnya? Emang ini orang nama ubek tu nak ada masalah tanya apa je? Nan mau ubek ada masalah tak? Berarti nan mau ubek punya masalah, nan tukang ubek Asia nan sakit sana. Jangan tak apa awak kalau awak berusaha, usahalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jalani usaha awak tu dulu, kalau tak sanggup lai mah minta ke Allah, indak yo lai baru cari orang. Dulukan Allah dalam setiap aktivitas awak. Kau indah awak lebih banyak memanfaatkan orang untuk kepentingan pribadi awak. Ni faham saya? Itu nak boleh.